Okay, so dalam video sebelum ni Abel ada, kita dah discuss sama-sama dah design untuk, kalau untuk wanita kita dah discuss baju moden, which is baju moden tu you boleh buat berbagai design. Contoh macam you nak buat nak buat jubah, baju kurung, blouse, dress, even kebaya pun boleh gunakan satu pola yang sama, which is yang itu baju pola untuk baju wanita moden. Dan kita pun dah discuss macam mana kita nak hasilkan multipolar for baju berpesak untuk wanita, which is dalam satu pola tu dia ada pesak buluh, gantung, riau dan juga pahang. And then kita pun dah discuss dalam video sebelum ni cara kita nak merajah pola dan juga potong pola seluar, which is pola seluar tu jenis yang full getah. Dia boleh guna untuk buat seluar legging, seluar cutting biasa yang loose, seluar palazzo, dan you boleh share, actually pola tu you boleh share lelaki dan perempuan. Okay, sebab tu kita namakan sebagai pola seluar dewasa. Dia macam untuk kegunaan harian ke. Okay, so dalam video ni, ini adalah video last lah, video modul last untuk desain wanita. So Abel akan tunjukkan cara dan terangkan cara macam mana kita nak merajah pola untuk kain. So untuk kain tu sama juga dengan seluar. Kita akan tengok labuh dulu. So kalau seluar hari tu, untuk labuh seluar kita buat 39 tolak 1 inci. Kenapa kita tolak 1 inci? Sebab 1 inci tu untuk bahagian pinggang. Kalau perasan, kalau untuk pola seluar, even tu kita tolak 1 inci, dekat bahagian atas ni Abel ada sediakan terus bahagian getah pinggang 1 inci. Okey, 1 inci, dan dia punya basi dia tu 1,5 inci, which is dekat atas ni ada kenaikan 2,5 inci untuk ruangan kita settlekan bahagian getah pinggang. Okey, tapi berbeza dengan pola kain, sebab pola kain ni dia bukan full getah. Kalau you nak buat kain full getah, you boleh gunakan teknik yang sama dengan bahagian pinggang pola seluar. Tapi kalau you nak buat kain wanita yang jenis, biasanya kain wanita ni kita akan pasang pinggang mix, which is pinggang mix ni maksudnya you akan pasang getah dengan pengeras. So kalau kita nak pasang getah dan pengeras atau pengeras sahaja, kita kena asingkan bahagian pinggang. Okay, so kain, labuh kain 39 tolak 1 inci 38. So kita akan ukur daripada sini sampai labuh sini 38 inci. You akan ambil pembaris panjang lah. Okay, pembarisan panjang yang cukup 1 meter tu, pembaris 1 meter. Macam sini Abel just tunjuk je. Okay, sampai sini 21. So kita tambah lagi sampai dia jadi 38 inci. So kita tambah 17 lagi sampai dia dapat, okay, 38 inci. So 38 inci tu daripada atas sini sampai sini. Okay, daripada atas sini sampai sini 38 inci. And then macam kita buat baju, kalau kita buat baju, kita akan ukur labuh baju, and then kita akan selesaikan semua point daripada atas ke bawah. Contoh labuh baju, and then bahu ke dada, bahu ke pinggang, pinggang ke punggung. Yang itu adalah point-point ke bawah. Sama juga kalau kita buat untuk pola seluar dan juga pola kain, kita akan selesaikan point-point ke bawah dulu. So kalau macam ni, point 1 ke bawah untuk labuh kain, and then kita akan buat untuk point pinggang ke punggung. So untuk pinggang ke punggung dewasa wanita biasanya 8 inci. So dia ada point sini ke sini. Okey, yang ni. So you akan garis, buat satu garisan. Tapi sebelum you nak buat satu garisan ke tepi, kita akan buat ukuran punggung. So punggung kita, punggung ni 37 ni ketat. Okey, tambah 2 inci longgar. 2 inci longgar ni depends. Kalau you nak tambah 2 inci longgar boleh, nak tambah 3, 4 pun boleh. Yang ini adalah nilai kelonggaran kain yang you nak buat. Contoh macam dekat sini Abel akan buat ikut size S dulu. Okey, this one is size S. S kita punya punggung 37 tambah 2 inci jadi 39, betul tak?
Sikit habis rapatkan sikit dekat kamera. So kalau 37 ketat untuk saiz S, you tak payah tengok saiz-saiz yang lain ni dulu. Yang ni tutup dulu. Okay, nanti Abel akan terangkan. Sekarang ni first kita akan settlekan saiz S dulu, saiz yang paling kecil untuk kain wanita. So 37 ni ketat, tambah 2 inci longgar, dan kita akan bahagi 4. Kenapa kita bahagi 4? Again Abel akan selalu explain dekat dalam video Meraja Pola. Untuk buat pola, kita akan bahagi 4. Sebab kita bukan buat seluruh keliling pola, kita hanya akan bahagi 4 sahaja. Yang ini adalah suku bulatan untuk badan. Bayangkan punggung tu adalah satu bulatan lengkap, tapi kita hanya akan lukis suku bulatan sahaja. So suku bulatan tu ialah 1/4 kan, betul tak? So kita akan bahagi 4. Yang ini adalah ketat tambah kelonggaran. Kelonggaran depends pada you nak tambah 3 boleh, nak tambah 4 pun boleh. And then kita akan bahagi 4 untuk buat pola. So kita akan dapat 93/4. Dan cara you letak pembaris, make sure dekat sini 90 darjah. So you akan ambil 93/4. For those yang tak tahu 93/4 tu kat mana, okay, this one is 9, this one kosong sampailah 9. 3/4 itu adalah 6 senggatan. 2, 4, 6 senggatan. So dia akan mati dekat sini. Okay, so kita letak pembaris macam ni. 9/3/4. 6 senggatan. Okey, gariskan punggung. Sama juga dengan pola seluar. Untuk pola seluar pun kita akan selesaikan bahagian labuh cawat dan juga lebar punggung dulu. Kemudian daripada lebar punggung tu yang kita akan straight naik ke atas. Sebab kalau you perasan, dekat pola seluar ataupun pola kain, kita tak perlu nak ada ukuran pinggang. Okey, ukuran pinggang kita tu ditentukan oleh panjang getah yang kita nak jahit pada kain atau seluar kita. Okey, so maksudnya bila you dah buat first labuh kain, and then yang kedua daripada pinggang ke punggung. Normally untuk dewasa wanita 8 atau 9. Okay, and then dah dapat point untuk paras punggung. Sekarang ni paras punggung ke tepi, kita nak tengok lebar punggung tu. So yang ketiga lebar punggung. So lebar punggung tu kita dah kira. Dan yang keempat, you just naikkan ke atas saja. Tak perlu ambil ukuran pinggang. Okay, again ukuran pinggang ditentukan oleh panjang getah yang kita potong dan jahit pada kain dan juga seluar kita. So this one you akan garis ke atas terus. Cara letak pembaris, make sure dia 90 darjah dekat sini. Macam mana nak make sure dia 90 darjah? Okey, garisan ni kena touch pada pembaris. Okay, so you akan garis ke atas. Garis saja, tak apa, tak perlu risau bahagian pinggang. Okey, so gariskan ke atas. So ini adalah ruangan punggung you. Okey, and then yang ini pun you gariskan ke tepi. Cara dia pun 90 darjah juga. Tengok cara kita letak pembaris. Okey, so ini adalah ruangan yang paling penting untuk bahagian kain. So anything macam contoh macam you nak buat design kembang payung ke lisu ke godet ke ataupun lipat batik, everything semua dekat bawah ni, bahagian sini kena settle dulu. Sebab yang ini yang menentukan sama ada you punya pola kain tu nanti jadi betul ke tak. Sebab kat sini kalau kecil dia akan jadi sempit, kalau dia lebar sangat dia akan jadi sangat-sangat besar dan tak suit with your size lah. Okay, tapi kalau perasan, okay, again Abang terangkan, kalau you nak buat design kain full getah, okay, kain full getah, you just perlu tambah 2,5 inci sahaja untuk basi bahagian atas. Okay, macam sama juga dengan konsep seluar. Kalau you tak faham apa yang Abang maksudkan dengan 2,5 inci, you refer back video sebelum ni. Sebab sebelum video kain adalah video seluar. So you refer balik video seluar, cara kita terangkan bahagian pinggang. Sama saja, you boleh apply untuk pola kain. Sebabnya yang itu dia jenis full getah. So kalau you nak buat kain wanita full getah, you boleh refer bahagian pinggang dekat video pola seluar. Tapi untuk video kali ni Abang tunjukkan untuk yang nak pasang pengeras semua dan zip tepi.
atau you nak pasang mix pinggang, pengeras dan juga getah. Okey, so kalau you nak pasang pengeras dan juga getah atau pengeras sahaja, untuk pola kain kita akan potong kain tu ikut pola yang dah ditolak 1 inci. Okey, dan kita tak tambah pun bahagian atas. Of course kita akan tambah basi, tapi kita tak tambah basi sehingga 2,5 inci tu lah. Okey, kita akan potong dia macam ni. Dan ada untuk cantik sikit dia punya cutting bahagian pinggang, dia ada naikkan 1/2 inci dekat bahagian atas ni. Dia naikkan 1/2 inci dan masukkan 1/2 inci. Okey, first kita naikkan 1/2 inci. Okey, nampak tak dekat penjuru yang ada persilangan ni? Okey, naikkan 1/2 inci dan masukkan 1/2 inci. So, you akan dapat point baru dekat sini. So, point baru dekat sini, gunakan pembaris lengkuk. Lengkukkan dia je. Tak payah lengkuk sangat. Dia attach sampai dekat bahagian sini. Dia actually lengkuk tu tak kisah, dia just nak bagi nampak lengkung dia je. Okay, and then bahagian sini pun you just bagi dia lengkung sikit ke dalam. Okay, dia akan jadi macam tu. Fungsi kenapa kita punya ni kita naikkan 1/2 inci dan masukkan 1/2 inci, just untuk cantikkan bahagian punggung tu bila kita pasang band pinggang nanti. Okey, ikatan pinggang nanti. Sebab bahagian pinggang dia terpisah daripada base bahagian kain. Dia berbeza sedikit, which is yang itu you boleh refer video part menjahit. Abel ada sediakan beberapa video di YouTube Abel Tailoring, cara part jahit bahagian pinggang. So you boleh refer YouTube Abel Tailoring, playlist, album, projek kain. Okey, dekat situ you boleh akan lebih faham lagi kenapa kita pisahkan antara base kain, okey, kain utama dengan bahagian pinggang, dan macam mana kita nak cantumkan bahagian pinggang dengan bahagian sini. Macam mana kita nak pasang pengeras semua, macam mana kita nak pasang pengeras dan juga getah. Kemudian kita pasang dekat sini. Okay, yang itu dekat teknik jahitan, which is Abel tak terangkan dalam video ni. Boleh refer balik YouTube Abel Tailoring, tekan playlist, pilih album, projek kain. Okay, so kita dah selesaikan bahagian sini just untuk cantikkan saja. Which is kalau you terlupa untuk naikkan ataupun masukkan 1/2 inci, should be no problem juga. Okay, dia tak ada masalah besar sangat dekat sini. Dia just untuk berikan efek yang cantik sikit je. Tapi dia tak adalah begitu ketara sangat, because it just 1/2 inci dan 1/2 inci saja. So dia tak berikan efek yang sangat banyak pun. Okay, dia just macam sekadar teknik untuk mencantikkan pola je. Okay, so kalau lupa bahagian sini, dia pun tak ada masalah juga. Okay, so dekat bahagian sini, bila you deal dengan kain yang ada pengeras, full pengeras ataupun mix pinggang, you akan ada lisu. Okay, sebabnya kalau full getah, you akan nampak pinggang tu ada ruangan ataupun dia ada satu curve yang gelembung macam tu. Okay, untuk support kita punya bahagian punggung. Tapi kalau you pakai pengeras, dia akan ada satu bahagian yang landai. Okay, so dia punya cutting dekat bahagian pinggang tu tak berapa nak ada curve sangat. So kita akan perlukan lisu pinggang dekat sini. So biasanya untuk dewasa, lisu pinggang tu adalah 4 inci. So you akan turunkan dulu, buat satu garisan 4 inci setengah. Okay, so you buat garisan 4 inci setengah, tandakan dia. Okay, yang ini daripada paras pinggang ke labuh lisu. Okay, panjang lisu. Yang ni kita panggil sebagai panjang lisu. So daripada pinggang ke panjang lisu tu nilai dia 4 inci setengah. Dan dekat mana kita nak mula lisu tu, kita bukan mula dekat tengah-tengah pinggang. Ni adalah tengah belakang dan ni adalah sisi kain. Ni adalah tengah pinggang kita. Okey, tengah belakang. Okey, kita tak mulakan lisu dekat sini, tapi kita anjakkan sedikit. Sama je konsep macam kita buat lisu dada. Okey, lisu dada pun dia akan lebih kurang 4 inci, 4 inci setengah. Okey, daripada mercu ke mercu. Dan this one pun kita akan buat bahagian sini. Means nanti kain yang dah siap, dia akan ada lisu bahagian kiri dan kanan.
Okay, so dia punya jarak daripada tengah punggung kita tu adalah 4 inci. So, kita tandakan kat sini. So, naikkan ke atas. Buat satu garisan dulu ke atas. Macam tu. Okay, so Abel ulang balik. Daripada paras pinggang ke bawah 4 inci setengah. Daripada sini ke tepi 4 inci. Atau you boleh buat 4 inci. Kalau you size XL, double XL, triple XL, you boleh buat 4 inci setengah. Dia tak akan sampai 5 inci lah. Okay, 4 inci setengah should be okay dah. So, yang akan gariskan ke atas. Dan yang ini adalah lisu yang kita akan jahit nanti. So, kita akan makan lisu tu sebanyak setengah inci kanan, setengah inci kiri. So, kita tandakan setengah inci dekat sini. Dan setengah inci kat sini. Dan gariskan saja macam kita buat lisu pada bahagian dada. Okay. So, lisu ni lah nanti yang kita akan jahit dia. So, cara teknik nak jahit bahagian lisu ni pun please refer balik dekat YouTube Abel Tailoring. Pilih playlist, pilih album projek kain. Dekat situ Abel terangkan sangat details tentang cara macam mana kita nak tackle teknik jahitan. Okay. Dan dekat bahagian bawah ni, okay, atas tu kita dah settle lah. Okay, very easy dah. Kain ni sangat-sangat simple. Dia tak ada complicated sangat. Sebabnya dia kiri kanan sama, depan belakang pun sama. Tak ada beza. Yang membezakan dia adalah daripada paras punggung ke bawah. It depends on you nak buat design apa. So, kalau dekat kain ni, kita bagi pelbagai design. So, dekat sini Abel tunjukkan cara macam mana kita nak baca multipolar ni. Okay. So, you tengok first kali nombor 1. So, you tengok kain nombor 1, kita akan sediakan kain A-line. So, kalau you nak buat kain A-line, sangat senang. Normally, dia akan daripada punggung ni, dia akan keluar. Dia bukan keluar daripada paras pinggang ya. Kalau dia keluar daripada paras pinggang, dia tak cantik. Means that nanti you punya punggung tu terlalu besar. So, kita start kembang dia daripada paras punggung, kita buat A-line. So, A-line biasanya bukaan dia. Okay, kalau punggung kan, ini punggung, buat satu garisan ke bawah. So that it's more easy for you untuk tengok daripada punggung ni. Okay, garisan merah ni Abel gariskan untuk bahagian punggung. Abel boldkan sikit dia punya line merah tu supaya you nampak dekat screen. Yang ini adalah garisan punggung ke bawah. Line ni sangat penting sebab daripada line sinilah yang you decide you nak kembang berapa, nak kuncupkan dia berapa. Kuncup tu maksudnya you masukkan ke dalam lah. Kalau kembang, daripada line ni you akan kembangkan ke sana. Okay, contoh macam kain A-line. Kita tackle untuk kain A-line dulu sebab it's very easy. So, kain A-line, misal kata you nak tambah daripada paras punggung ni, you nak tambah lebar dia, normally kita tambah 3 inci dah should be okay. Tapi kalau you nak tambah lebih lagi, depends pada you. Dan dia juga depends pada material kain. Kalau you dapat kain yang agak keras, kejung, contoh macam kain songket atau apa, yang itu tak sesuai untuk kita buat terlalu lebar. Sebab kalau you buat terlalu lebar, kain yang keras ni, dia akan jadi kejung bahagian kiri kanan. Okay, tapi kalau you deal dengan kain yang lembut, yang memang flow, dia cantik, you boleh tambah kembang tu ikut suka you. Lebih daripada 3 pun boleh. Okay, so dekat sini kita tackle untuk kain A-line. A-line normally, okay, dekat sini gariskan lurus dulu. Cara garis lurus, ambil pen merah juga. Okay, ini adalah labuh kain. So, ambil gariskan lurus kat sini. Okay, so senang. Daripada point sini, daripada point bawah ni, untuk A-line kita boleh kembangkan dia tambah 3 inci. So, letak pembaris macam ni, tandakan 3 inci. Depends pada material kain dan depends pada design yang you nak buat. So, you gariskan lurus saja daripada atas sampai bawah. It's better untuk you ambil pembaris lurus yang 1 meter tu. Sekejap Abel ambil. Okay. Bila dia dengan merajah bola, lebih senang sebenarnya kalau you ada pembaris yang panjang macam ni.
sebab senang. So kita daripada kembang yang kita dah decide tu, you decide 4 ke 5 ke depends. Okey, kita akan sambung dia pada paras punggung. So garis lurus saja benda ni. Okay, so automatically you dah dapat kain size S dengan design kain A-line. Okay, and then yang itu design pertama. Design kedua, kalau you nak buat duyung, kain duyung, rasa tak kain duyung tu dia akan masuk sikit dekat bahagian paras lutut dan kemudian dia akan kembang. So dekat situ kita kena tahu paras lutut kita berapa. Okay, normally untuk dewasa. Okay, untuk dewasa paras lutut adalah 22 inci daripada hujung kain. Okay, you letak dekat hujung kain macam ni. Okay, kita akan kira bukan daripada atas tapi daripada hujung kain. So kita akan kira daripada hujung kain sampai ke atas ini adalah 22 inci. So gariskan daripada hujung sampai sini 22 inci, barulah you dapat paras lutut. Atau kalau you nak buat ukuran untuk customer, you akan ukur daripada hujung sampai atas sini atau daripada pinggang ke paras lutut dia. Tapi normally untuk dewasa wanita yang biasanya you beli design yang standard size, so you boleh ikut saja ukuran 22 inci ni. So this one is paras lutut. Abi gunakan pen merah, okay, untuk bagi tahu you ini adalah line-line yang penting lah. Okay, yang ini adalah paras lutut. Kenapa kita kena ada paras lutut? Sebab dekat lutut ni lah yang kita akan, biasanya paras atas lutut lah, dia bukan betul-betul dekat lutut. Sebab kalau you tag dia dekat paras betul-betul dekat lutut, nanti dia susah nak berjalan. Normally untuk duyung kita akan masukkan bukan betul-betul kat lutut tapi dekat atas lutut tu supaya dia masih mudah untuk bergerak. Okay, sebab kita nak cutting ke dalam ni. Okay, so untuk duyung, design kedua, kita buat design kedua duyung. So untuk duyung daripada paras lutut ni, okay, you akan masukkan 1 inci ke dalam. Instead daripada ini adalah ruangan punggung. Ini adalah ruangan punggung kita yang kita straightkan ke bawah. Okay, tapi pada paras atas lutut tu kita masukkan 1 inci ke dalam. Ini untuk duyung. Then you ambil pembaris lengkupkan cutting ke dalam dia. Macam ni. Daripada punggung dia akan cut ke dalam. Okay, dia akan curve ke dalam. So bila dia curve ke dalam, nanti bila kain tu dah siap, dia akan membulat dekat punggung and then dia kembang. Sebab tu kita panggil kain tu sebagai kain duyung. Then the rest you akan daripada sini you akan gariskan teruslah ikut kembang 3 inci juga. Gariskan lurus dekat sini. Okay, nampak tak dia punya kembang hujung kain ni, you boleh buat sama dengan teknik A-line. A-line dan duyung kembang dia 3 inci, sama je. Yang membezakan A-line dengan duyung adalah A-line dia straight kembang daripada punggung sampai berapa banyak yang kita nak besarkan dekat hujung ni. Okey, tapi kalau duyung dia ada masuk sikit and then baru dia kembang. Okey, next kita nak buat untuk design 6 panel. 6 panel ni maksudnya kain tu dia ada belahan kiri, kanan, untuk hadapan, belakang pun ada belahan kiri kanan, which is dia untuk efek kembang-kembang lah. Dan kembang dia tu akan of course start juga dengan bahagian atas lutut. So macam mana nak buat untuk design 6 panel? 6 panel atau godet hadapan belakang ni dia akan gunakan base yang sama. Maksudnya daripada bahagian lisu pinggang ni kita akan straightkan ke bawah. Dia konsep yang sama dengan baju moden wanita, design kembang princess kat gigi buaya tu. Kalau you tengok video sebelum ni adalah diterangkan macam mana kita nak buat konsep gigi buaya. Apa pentingnya gigi buaya ni? Gigi buaya ni adalah untuk kita buat efek kembang dekat bahagian yang kita nak. Contoh kita nak buat kembang dekat bahagian sini, so kita buat efek gigi buaya. Gigi buaya ni nanti kita bukan jahit zigzag
kita pisahkan dia supaya dia dapat kembangan kain yang sama dekat bahagian dua belah ni bila kita pisahkan dia. So yang ini macam mana nak bagi buaya tu. See, sebarang efek yang kita buat, kalau dia efek yang kuncup-kuncup, dia akan start daripada atas lutut. Okay, so daripada atas lutut ni, okay, daripada this point, kita decide berapa kita nak buat kembangan dia. Biasanya kembang-kembang kita ni, kita akan buat efek dalam 3 inci je. Sebab yang itu pun dah memadai sebenarnya. So kita letak benda ni. Ini untuk, yang ni Abil terangkan untuk kalau you nak buat design 6 panel dan juga godek hadapan belakang. So daripada sini you tandakan 3 inci. Okey, daripada sini you tandakan 3 inci. So you nak kembangkan dia. Bila pembaharis, gariskan je. Okay, this one also. So you akan dapat bahagian yang kita akan kembangkan nanti. So macam mana nak samakan bila kita pisahkan antara kiri kanan ni, macam mana nak samakan dia. So sebab tu kita ada efek bergigi macam ni. So bergigi ni dia tak ada kiraan lah, depends on you nak buat berapa bentuk pun okey je. Letak je pembaris macam ni. Nanti dekat bahagian video cara potong pola Abel akan terangkan macam mana kita efek dia akan berpisah dekat kiri kanan tu. So kalau untuk 6 panel godek hadapan belakang, ini dia punya pola untuk dapatkan efek 6 panel dan juga godek hadapan belakang. So nanti later on untuk video selepas ni Abel akan tunjuk cara potong pula. Yang ini kita nak terangkan cara untuk kita merajah pola sahaja atau baca pola yang Firdaus yang dah dapatkan multipolar kain wanita ni. Banyak sangat measurements, banyak sangat label. So sekarang ni Abel terangkan part by part lah. So tadi kalau you beli kain, pola kain ni you nak buat untuk design A-line, so tadi tu saja yang you kena fahamkan. Yang lain semua tak perlu. Tapi kalau you nak tiba-tiba you nak buat untuk duyung, dia beza dia masuk dekat sini dan keluar. So dah settle dah. Tapi kalau you nak advance lagi, misal kata you dah biasa jahit A-line dan juga duyung, suddenly you nak upgrade you punya skills dengan buat 6 panel dan juga godek hadapan belakang, then you boleh baca bahagian sini. And then bahagian 5, design next yang you boleh buat adalah lipat batik, kipas belakang, listu dan juga godek belakang. Okey, kenapa kita letak dekat bahagian sini? Ini adalah efek-efek yang kuncup. Okey, untuk kain yang bila you pakai dia dekat pandangan hadapan dia nampak macam kuncup, sebenarnya dia ada efek-efek yang lain. Contoh macam, okey, bila you nak dapatkan efek kuncup tu, macam mana kita nak senangkan dia berjalan? So dia ada bahagian lipat batik, and then dia ada selindung sikit efek dia dekat bahagian kipas belakang. Bila dia turn around, baru kita nampak, oh patutlah dia mudah berjalan walaupun kain pada pandangan hadapan dia kuncup, sebab bahagian belakang tu ada lebihan kain pada kipas belakang. And then lisu hadapan belakang, and then godek belakang. Contoh you pasang, bila you nak kelihatan kain tu pada hadapan kelihatan kuncup, bahagian belakang kena tackle lebih sikit. So you akan tambah godek pada bahagian belakang. Okey, kipas belakang. Kipas belakang dengan godek belakang dia ada slightly different sikit je, tapi pemasangan dia sama. Okey, so kalau you nak efek kain yang kuncup-kuncup, daripada paras punggung ke bawah ni kita akan kuncupkan dia, kita akan masukkan dia 2 inci. 2 inci dah cukup dah, tak perlu sampai 3 atau 4. Kalau bahagian kembang, you boleh kembangkan banyak, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, depends pada material kain. Tapi kalau you nak kuncup ke dalam, cukup sekadar 2 inci tu dah okey sangat. Sebab takut nanti terlalu ke dalam, nanti susah dia nak melangkah. Okey, so you tandakan 2 inci kat sini dan kita akan tarik dia sampai paras punggung. So gunakan pembaris yang lebar ni, pembaris 1 meter. So you gariskan sampai punggung. Okey, so dia dah dapat efek kuncup. Kejap lagi Abel akan explain cara kita nak buat bahagian
kipas, berapa kiraan kipas, berapa kiraan lisu dan godet untuk memudahkan kain jenis kuncup-kuncup ni untuk kita berjalan. Okey. So dekat bahagian sini actually dah settle dah. Okey, so Abel akan terangkan. So this one actually you dah settle dah untuk pelbagai design size S. Later on Abel akan terangkan untuk size-size yang lain. Ni kita settle kat bahagian size S dulu. Okey. So tadi Abel ada bagi tahu kalau you nak kain tu kelihatan macam kuncup pada bahagian pandangan hadapan, kita kena banyak tackle lebihan kain pada bahagian belakang kain. So untuk bahagian belakang kain, you boleh buat kipas belakang. So ini adalah untuk kiraan dewasa. Okey, untuk kiraan dewasa sama juga, dia punya panjang dia kena sama dengan bahagian atas lutut, 22 inci. So dekat sini 22 inci. Dia punya lebar ni 22 inci. Panjang dia 22 inci. Lebar dia you boleh buat 10 inci, which is you bahagi 2, 5 inci, 5 inci. So nanti kita akan lipat dia, okey, untuk kita jahit pada bahagian belakang kain. So even though orang tu nampak macam kuncup, tapi sebenarnya ada lebihan kain dekat belakang yang memudahkan dia untuk bergerak dan melangkah. So this one is kipas belakang. Okey, buat je macam tu. So ini adalah simbol kain dilipat 2, means that yang ini untuk bahagian kiri dan have another duplication untuk bahagian kanan. Sebab ni adalah simbol kain dilipat 2. Okey, itu untuk kipas belakang. Yang this one untuk extension godet hadapan belakang. Okey, godet hadapan belakang dia akan susuk masuk dekat bahagian yang 6 panel tadi tu. Okey, kan kita dah pisahkan 6 panel, ada 2 belahan pada kain hadapan, ada 2 belahan untuk kain belakang. So pada belahan tu yang kita akan susuk masuk extension godet hadapan belakang. Mungkin dekat sini tak nampak, tak apa, dekat dalam video selepas ni Abel akan tunjuk cara kita potong. Okey, so dia akan sama juga 22 inci. Okey, and then kita akan lebarkan dia ke tepi sebanyak 3 inci. So 22 ni jangan gerak, yang bawah ni saja gerak. Okey, buat macam tu. So gariskan. So ini adalah lepas tu dia ada simbol kain dilipat 2. Okey, so dia akan susuk masuk nanti dekat belahan hadapan ada 2 bahagian, belakang pun ada 2 bahagian. So even tu dia macam curve yang kain duyung, tapi dia ada kembang ekstra dekat situ. And then ada extension untuk lisu belakang juga. So sama juga konsep. Dia punya panjang ni 22 inci. Ini untuk lisu belakang. Macam Abel cakap tadi, kalau kita nak buat kain yang kuncup, kena ada bahagian penambahan dekat belakang. So belakang sama ada you nak buat kipas belakang boleh, nak buat lisu belakang boleh, nak buat godet belakang pun boleh. So ni cara dia. Dia punya panjang sama-sama 22 inci. Kalau nak buat godet pun 22 inci, nak buat kipas belakang pun 22 inci. Dia punya lebar ada yang berbeza. Contoh macam tadi, kipas belakang dia 5-5, tapi kalau lisu dia kecil sikit lah, ada 4-4. Tapi dia actually sama je. So kat sini 4, kat sini 4. So nanti cara lipatan dia Abel akan tunjuk. Dan extension godet belakang pun sama juga, 22 inci. Okey, cara kita letak pembaris. You dah touch dekat atas ni 22 inci. Dan decide berapa kembang kita nak. So kalau kembang untuk godet belakang ni kita nak buat decide dia, kita buat 6 inci atau 5 inci. So cara letak pembaris, first letak macam ni. Bahagian sini jangan gerak. Okay, gerak bahagian sini saja. 22 inci, gerakkan dia ke tepi. Okay, so you tanda 22 inci dekat bahagian sini.
Okay, so ada simbol kain dilipat dua. So nanti dia ada kiri kanan lah. So kita akan susuk masuk dekat bahagian belakang. So that again, even though kain tu kuncup, dia masih mudah untuk bergerak because dia ada kipas belakang, lisu belakang, godek belakang. Dan juga kalau you nak buat design duyung yang dia agak ketat dekat bahagian punggung dan atas lutut, so macam mana kita nak mudahkan dia berjalan, kita akan susuk masuk godek dekat bahagian-bahagian yang kita pisahkan. Okay, so yang itu untuk extension. Yang ini Abel akan terangkan pula bahagian untuk macam mana you nak gunakan pola ni untuk dapatkan pelbagai saiz. Okay, untuk extension dia tak berubah. S until XXL sama sahaja extension dia. So tak perlu nak lukis banyak kali. You just perlu tackle bahagian punggung. Labuh kain pun sama, lebar kain ke tepi, design dekat dalam ni pun sama je untuk S until XXL. Yang membezakan saiz S until XXL adalah bahagian punggung saja, which is bahagian pinggang ditentukan oleh panjang getah yang kita buat masa nak jahit nanti. So dekat sini kita boleh buat penjimatan, which is kita buat sahaja satu pola saiz S, dan kemudian untuk jadikan dia saiz M, L, XL, XXL, XXL, just tambah dia punya kelebaran ukuran lebar punggung dia. Okey, kalau untuk S ini ukuran yang dah siap tambah kelonggaran . So S 39, M 41, L 43, sampailah XXL hampir 50. So contohlah kita tengok kita recheck. Kalau you nak buat 3XL, ini adalah ukuran punggung, keliling punggung dah siap longgar 49. Tapi it depends on you nak buat 50 pun boleh. So yang ini kita akan bahagi 4. Okey, kalau 49 bahagi 4, kita akan dapat 12.25, which is dia lebih kurang 12 satu hun. So kalau you tengok dekat sini, 12 satu hun ditandakan sini dengan sini, dapat tak 12 satu hun? Dapat kan? So dia punya lebar dia tu yang membezakan dia. Tapi nanti kalau you nak potong dekat kain, you jangan potong bersegi macam ni . Yang ini dia akan anjak naik atas lah. Dia akan straight naik atas macam ni. So nanti masa kita potong kain, kita akan letak benda ni dekat sisi bahagian kain yang dah dilipat dua. Ni ada simbol kain dilipat dua, macam tu. It's just that Abel tak naikkan ke atas terus sebabnya nak bagi nampak dekat sini yang kita ukur dia punya perbezaan dia. Okay, untuk saiz S dekat sini, M ambil senggatan sini, L ambil sini, XL ambil senggatan dekat sini. Okay, macam tu juga kalau you buat ukuran untuk punggung you sendiri. Okay, you kira berapa ukuran punggung ketat, tambah berapa longgar yang nak tambah. You boleh tambah 2, 3 atau 4, dan bahagi 4. Dapat berapa nilai dia? Contoh, you dapat 11. So you gariskan lah. So pola you akan sampai sini, naikkan ke atas. Selebihnya you boleh buang atau lipat ke dalam. Macam tu. Yang lain semua sama sahaja dia punya teknik lukisan. Which is lukisan ni you boleh gunakan untuk size S until XXL. So itu saja untuk bahagian merajah pola. It's very simple sebenarnya. Tapi for newbies, ada sarankan kalau you first time nak buat kain wanita, better you start with nombor 1 dan juga nombor 2 sahaja dulu. Tak perlu hiraukan bahagian-bahagian lain. So buat nombor 1, nombor 2, and then belajar cara nak pasang bahagian pinggang. Kalau you nak pasang pinggang full getah, you refer balik video seluar, sebab dalam video seluar memang pola dia untuk pasang full getah. Tapi kalau you ikut pola ni, yang ini lebih kepada mix pinggang atau pinggang pengeras. Tapi you boleh, I will suggest untuk you ikut nombor 1 dan nombor 2 sahaja. Dan later on, if you nak upgrade you punya skills, baru you buat 6 panel. Okay, refer nombor 3, nombor 4, 5, 6, 7, 8. Barulah you boleh guna all the extension dekat bahagian sini. The rest, kalau you nak buat yang simple, better buat nombor 1 dan 2, which is nombor 1 dan 2 tak perlukan extension. Just potong, and then you boleh terus letak dekat kain
potong kain ikut pola, then jahit sisi. Okay, kenapa Abel suggest nombor 1 dan 2? Sebab nombor 1 dan 2 tak ada extension, so you just perlu jahit sisi sahaja, kiri kanan, dan kemudian you settlekan bahagian pinggang. Pinggang di side, kalau newbies, Abel sangat sarankan untuk you buat full getah. So you boleh refer video sebelum ni bahagian seluar. Okay, which is untuk full getah, kita tak pisahkan bahagian pinggang. Dekat bahagian pinggang ni tambah basi dekat atas 2,5 inci untuk kita masukkan getah 1 inci, which is that explanation you boleh refer video pola seluar. Okay, so for newbies, again ada terangkan, newbies please pilih nombor 1, nombor 2 sahaja, jahit sisi kiri kanan, and then bahagian pinggang buat full getah. That's more easier for you. Okay, later on bila you nak upgrade your skills, you boleh pilih nombor-nombor yang lain with all the extension dekat bahagian sini, dan pinggang you boleh buat mix getah pengeras atau getah semua, dan pasang zip. Sebab dua jenis design pinggang ni you perlu belajar untuk pasang zip, so dia ada extra teknik jahitan, which is dia akan ambil masa you lebih sikit. Jadi for newbies, buat yang simple-simple sahaja, pilih nombor 1 dan nombor 2, which is kain A-line dan juga duyung, dan pinggang full getah. Lepas tu dah settle dah. Okay, so later on baru you boleh upgrade your skills. Okay, so itu saja for those yang nak dapatkan pola, boleh contact Abel Tailoring. So video selepas ni Abel akan tunjuk cara kita nak potong pola pula.